Saya tahu saya ada potensi, tapi saya tak pasti laluan mana yang betul untuk saya. Pada suku pertama tahun ini, ekonomi negara berkembang sebanyak 5.4%. Seiring pertumbuhan ini, pelbagai sektor terus membuka peluang pekerjaan baharu bagi memenuhi keperluan industri. Langkah membasmi kemiskinan dan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin Malaysia berpotensi untuk diangkat semula sebagai negara hebat di rantau ini. Inilah Bakat Malaysia Madani. Sebuah ekosistem peluang yang menghubungkan bakat rakyat kepada kemahiran, kerjaya dan peluang pekerjaan sebenar. Kita mahu jamin semua rakyat, semua kaum diberikan perhatian. Maknanya yang marginalised, terpinggir atau tersisih mesti diberikan peluang. Disokong oleh komitmen kerajaan, GLIC, GLC dan rakan industri. Inisiatif ini merangkumi program graduan, TVET, perantisan, penempatan industri dan transisi tenaga kerja. Bakat Malaysia Madani membuka pelbagai laluan untuk rakyat membina kemahiran, mendapat pendedahan industri dan melangkah ke kerjaya baharu. Perubahan paling besar yang saya rasa adalah perubahan keyakinan diri. Saya nampak peluang ni untuk cuba perkara yang baru. Kami minat dalam program TALK bukan sahaja ada memberi peluang pekerjaan tetapi memberi laluan pembangunan dari segi kemahiran dan pendedahan industri. I ada experience for Man itself. I dapat banyak experience. Harapan I ni memang dapat peluang yang besar, peluang yang boleh meningkati taraf I. Pelbagai benda baru yang saya belajar dan daripada situ saya juga jumpa orang-orang yang pelbagai bidang yang hebat-hebat belaka. Peluang yang ada ni mungkin menjadi satu peluang turning point untuk anda juga. Mereka memberikan tenaga pengajar yang berpengalaman untuk anak-anak muda seperti saya. Kalau hang pandai praktikal pun, hang boleh berjaya. Cuma hang rajin ataupun malas saja. Through this program, I think saya boleh find out apa lagi other things that I am capable for. So saya sangat bersyukur sebab through this program, saya boleh sama belajar and pursue apa yang saya nak lah. Melalui training dan program ini, saya berharap untuk menyumbang dalam industri semikonduktor dan negara. Dengan latihan yang diberikan, saya mampu meneruskan kerjaya kedua saya dengan lebih baik dan sempurna. Semoga kita mampu menjana Malaysia ke arah yang lebih baik. Dari kota ke desa, negara ini mesti bangkit sebagai negara hebat dan negara ini punya keupayaan dan potensi. Kalau ada peluang, hangpa mai je ambil benda tu.